Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berpuasa. Jadi mula sekali saya ucapkan ribuan terima kasih pada pihak company, khususnya kepada Datin Mas yang beri saya peluang untuk saya buat perkongsian pada malam ini. Jadi seperti biasa bulan puasa ni kita mula agak lambat mula pukul 10. Jadi saya alu-alukan di sini, saya tengok ada Datuk Chong. Datuk Chong. Oh, lama tak jumpa Datuk Chong. Hari tu dia kata nak jumpa, nak tunjuk tangan dia tu. Dia ada masalah kulit, minum kopi Nova X Coffee dah okey kata dia, tapi tak sempat nak jumpa lagi. Lepas tu Cik Tan daripada Johor, kemudian Puan Fatimah, Puan Kamsiah, ni stokis Kelantan. Ni sahabat saya, satu sekolah dulu ni, Puan Linda, lepas tu Puan Lin, stokis Kuala Selangor. Kemudian ada Sama ni, siapa ni? Dan kemudian ada Sheikh Muhammad. Baik. Malam ni saya akan berkongsi BOP BOP. Sorry, ada gangguan. Ada gangguan lah. Baik. Baik. Saya mulakan untuk cerita tentang kenapa kita memilih untuk terlibat dalam industri multi-level marketing. Sebab Luminewa menggunakan konsep perniagaan yang berkonsepkan multi-level marketing atau networking. Jadi kita tengok ni, pertama kita tengok dari segi potensi sebenarnya. Next. Kenapa kita memilih industri multi-level? Bila sebut industri ini sesuatu perniagaan yang besar lah. Sebab tu disebut sebagai industri. Jadi kalau kita tengok jualan, nilai jualan saja, jualan langsung global, iaitu USD 167 bilion. Ini satu angka yang besar, sebab itulah dikatakan multi-level ni sebagai industri. Jadi kalau jualan 160 bilion ini maksudnya kek dia besar lah. Kalau kek besar, jadi kita boleh berkongsi ramai-ramai. Jadi boleh melahirkan ramai yang berjaya. Kemudian kita tengok kepada industri, sebab kita menjual, memasarkan produk berasaskan produk kesihatan. Jadi industri kesihatan, kita tengok industri pemakanan sihat, nutrisi, penurunan berat badan, obesity, iaitu sebanyak USD 1 bilion. Jadi kenapa kita fokus kepada produk kesihatan? Kerana ini di antara produk yang pada hari ini mendapat sambutan yang begitu tinggi, khususnya selepas berlakunya COVID. Berlakunya COVID dan kesedaran tentang kesihatan, penjagaan kesihatan tu lebih meningkat. Kemudian kita tengok dari segi pendapatan mereka-mereka yang terlibat dalam industri jualan langsung ini paling tinggi iaitu sebanyak USD 13.2 juta.
USD ni. Kalau 13,3 juta ni, kalau sebulan dah berapa? 1 juta USD ini net. Jadi orang mati labor ni, kelebihan dia yang terlibat dengan industri jualan langsung ni, kita tidak perlu ada office, kita tak perlu simpan stok yang banyak, modalnya kecil, tetapi kita boleh menjana pendapatan yang besar. Ini sampai 13 USD, 13,2 juta. Next. Baik, kita lihat peneraju. Peneraju ni pentinglah. Peneraju, siapa yang meneraju Luminova Global Sinar Berhad ini. Yang pertama kita tengok Datuk Zamri sebagai founder atau owner, beliau juga sebagai Chief Executive Officer atau CEO. Dan Datuk Zamri yang kita tahu beliau sebelum ini adalah pengilang. Beliau ada pengalaman puluhan tahun dalam mengilang produk, khususnya produk kesihatan. Dan yang saya tahu beliau juga pernah terlibat dalam industri multi-level marketing. Masa duduk cerita-cerita tu kita tanya, jadi Datuk Zamri ini dia pernah terlibat, jadi dia boleh lukis lah. Saya pernah tengok Datuk Zamri ini, dia cerita marketing plan apa semua. Jadi jarang kita jumpa token multi-level ni atau owner multi-level ni, mereka boleh faham industri multi-level. Ini satu kelebihan lah, satu kelebihan. Kedua, kita tengok COO, marketing, CMO atau Chief Marketing Officer, iaitu Datin Mas juga sebagai co-founder. Datin Mas ni setahu saya, yang saya tahu beliau juga terlibat dalam industri multi-level marketing dan beliau juga seorang speaker dan trainer yang bertaraf international. Jadi hebatlah Datin Mas ni, yang saya kenali seorang yang hebat, dan beliau sangat faham tentang sistem education industri multi-level marketing. Ini salah satu yang meyakinkan saya, untuk saya, yang meyakinkan saya, selain daripada Datuk Zamri tadi yang ada pengalaman sebagai pengilang, maksudnya beliau boleh formulasi produk. Kemudian Datin Mas juga ada pengalaman yang begitu luar biasa. Kemudian seorang lagi, ini boleh kata kita sebut anak muda lah, dibanding dengan saya jauhlah lebih muda ni. Chief Operating Officer, iaitu CEO, iaitu Coach Khairul. Beliau juga ada pengalaman yang begitu luas dalam industri multi-level, khususnya sebagai pengurusan. Dan hari ini beliau berada di Sabah. Di Sabah, tadi saya ada berhubung dengan beliau. Beliau sedang membantu kumpulan-kumpulan di bahagian Sabah di sana. Jadi gabungan 3 orang ni sangat penting, kerana mereka yang akan bawa kita ke mana nak bawa Luminova ini. Dan saya yakin gabungan 3 orang ini boleh membawa Luminova pergi jauh. Kemudian kita tengok bukan setakat itu saja, Luminova juga melantik ada perunding produk atau penasihat produk, iaitu Dr. Tengku Arif. Tengku Arif. Dan Tengku Arif ni yang saya lihat beliau membuat perkongsian tentang produk untuk market international. Kemudian ada juga seorang lagi, iaitu Dr. Ahmad Zaki, penasihat syariah. Jadi Dr. Zaki ni beliau adalah bekas Mufti Labuan. Dan seorang lagi iaitu Tuan Azman, beliau bertanggungjawab untuk pasaran internasional
dan seorang lagi iaitu Tuan Haji Salman, iaitu penasihat undang-undang. Next. Baik, WC. Kalau kita tengok WC ni, kalau tengok WC Luminova, dia kata apa di sini, platform Luminova untuk jadi platform nombor 1 yang melahirkan legasi usahawan berilmu. Okay? Sebab tu kita ada education, jadi Luminova ada education system. Kemudian misi, kalau kita tengok misi ialah untuk memperkasakan generasi usahawan bertaraf dunia. Ini hebatnya. Jadi company macam inilah yang kita nak pilih. Ini antara company ciri-ciri yang perlu kita pilih. Kemudian prinsip asas. Prinsip asas iaitu membina insan bukan sekadar integriti. Jadi dalam multi-label ini dia melibatkan ramai manusia. Jadi dia melibatkan insan. Bisnes multi-label ini bukan sahaja bisnes produk sebenarnya, dia lebih kepada perhubungan. Jadi kita nak bentuk, maknanya Luminova ni fokus kepada keinsanan begitu. Okay? Integriti, kemudian kecemerlangan dan innovation. Seterusnya. Hala 7 syarikat. Jadi syarikat dah gariskan hala 7 syarikat. Jadi tahun 2026. Okey, produk kesihatan 2 produk. Maknanya sekarang Luminova ada 4 produk dan dalam tahun 2026 Luminova akan keluar lagi 2 produk. Dan produk ini lebih khusus kepada wanita, kesihatan wanita, dan kemudian mengembangkan ke 20 negara. Saya rasa hala 7 ini atau impian ini saya rasa bukan mustahil, sebab dalam tempoh 6 bulan hari ini kita Luminova telah pun memasuki 16 negara. Dan kita ucapkan tahniah kepada Tuan Hafizan, kepada Tuan Sari, kepada Datin Mel yang telah berjaya membawa ke pasaran negara Afrika, dan saya dimaklumkan daripada Afrika hari ini Luminova telah pun memasuki pasaran Perancis dan Europe, beberapa negara Europe. Dan tahun 2027 ini untuk penjenamaan. Okey. Jadi akan menganjurkan acara Mega Global Signature. Kemudian acara kepimpinan gaya MDRT. Kemudian pengiktirafan, akan memberi pengiktirafan, insentif dan pendataan global. Dan kalau kita tengok tahun 2028 Luminova akan upgrade aplikasi Luminova, kemudian akademi digital dan sistem persinjilan. Okey. Kemudian di sini kalau kita tengok nanti akan keluarkan kad bank Luminova sendiri, ekosistem untuk pembayaran bonus. Kemudian tahun 2029 okey, Luminova fokus untuk pergi di 50 hingga 70 negara. Dan kalau kita tengok perkembangan hari inilah, daripada 6 bulan dah masuk 16 negara, saya rasa satu kejayaan yang sangat pantas pada saya, sebab saya sebelum ni pernah pernah berada dalam sebuah company sebagai top management. Kita pun ambil masa 2 tahun untuk masuk 10 negara, tapi Luminova ni satu yang luar biasa, telah pun berjaya masuk sehingga 16 negara. Dan paling mengagumkan hari ini,
Okey, di Afrika mereka tak pernah jumpa secara fizikal, mereka tak pernah datang office, dengan Zoom meeting saja. Mereka ambil peluang ini. Ini sangat luar biasa lah, sangat luar biasa. Kemudian rangkaian jurulatih atau trainer yang jurulatih global, yang bertaraf global, bertauliah, dan 1 juta ahli aktif. Saya rasa ini bukan sesuatu yang mustahil dan boleh dicapai. Kemudian kita tengok tahun 2030, okey, 2030 penentuan masa depan, jejak kehadiran di 100 negara. Ini juga bukan sesuatu yang mustahil, okay? Boleh capai, insya-Allah. Dan kemudian ekosistem kesihatan global yang mampan, tak berurus dan pematuhan yang kukuh. Jadi Luminova juga memberi fokus kepada tabir urus. Sebab kejayaan dalam industri multi-level bukan hanya bergantung kepada produk, bukan hanya bergantung kepada marketing plan, juga pentingnya tabir urus yang cekap, ya, dan pematuhan yang kukuh. Kemudian kedudukan, ini nak disenaraikan di bursa saham. Mudah-mudahan ini akan tercapai. Next. Produk. Baik, produk malam ni saya hanya sentuh sikit saja. Okey. Yang paling penting yang kita perlu tahu, yang selalu saya kongsikan, terutamanya semasa table talk, sebab produk terlalu banyak di pasaran. Apalagi kita cerita produk kesihatan, apa kelebihan produk Luminova Global Sdn Bhd? Yang perlu kita tekankan, Luminova, produk Luminova diformulasi oleh Luminova sendiri, iaitu oleh Datuk Zamri sendiri, kerana beliau ada pengalaman puluhan tahun mengilang produk. Jadi ini satu kelebihan sebenarnya yang perlu kita bagi penekanan. Baik, kalau kita tengok produk kesihatan, kalau potensinya sangat besar, pasarannya sangat luas. Kenapa hari ini kita tengok masalah hari ini ialah apa? Masalah hari ini antaranya, kalau kita tengok dia tulis apa ni? Anda adalah apa yang anda makan. Kesihatan kita paling banyak ditentukan apa yang kita masuk ke mulut kita. Ini akan menentukan. Kalau kita masuk benda-benda yang tidak bagus untuk kesihatan, maka banyaklah masalah kesihatan. Kalau kita masukkan benda-benda yang boleh memberi manfaat pada kesihatan, maka kita akan sihat. Jadi ini sangat penting. Okay? Baik. Sebelum kita pergi kepada produk, kita kena faham, Luminova ni dia fokus kepada konsep kesihatan yang sebenar. Kau tengok ini 4E, kesihatan lengkap. Kalau kita nak sihat, kita perlu ada peraturan sebenarnya. Ada aturan-aturan tertentu yang perlu kita ikut atau step-step tertentulah. Okay? Kita tak boleh makan macam tu saja. Jadi Luminova bermula dengan konsep kesihatan. Yang pertama kita tengok. Untuk sihat, yang pertama, yang paling penting ialah kita kena cuci usus. Itu langkah pertama yang sepatutnya kita buatlah. Kerana semua orang tahu, okey, khususnya kita orang Islam, okey, Nabi dalam hadis juga mengatakan bahawa 90% punca penyakit disebabkan usus yang kotor. Jadi 90% ni satu angka yang sangat besar sebenarnya. Cuma masalah hari ini kita lebih bagi penekanan kepada 10% masalah lain-lain tu. Masalah utama sebab usus kotor, tapi kita fokus kepada yang 10%. Itu masalah. Jadi kita kena kembali kepada kesihatan yang sebenar. Jadi kita kena cuci usus. Maka Luminova keluarkan satu produk untuk detox, untuk cuci usus dan sekaligus cuci darah yang dinamakan Detox Ease. Okey, senang nilah, senang detox. Iaitu Detox Ease ini adalah gabungan daripada beberapa jenis herba yang dianggap bertaraf 5 bintang.
Kalau 5 bintang atau kita sebut sebagai superfood. Kalau kita sebut superfood, maksudnya herba-herba yang digunakan kandungan atau khasiatnya sangat tinggi. Kemudian setelah kita cuci usus, yang bagusnya, detox East ni yang bagusnya, biasa orang takut nak makan produk detox ni kenapa? Orang risau sakit perut, itu yang orang risau. Kemudian orang risau berlakunya cirit-birit. Tetapi pengalaman kita lah, selama 6 bulan ni kita makan atau minum produk detox East ni tak ada masalah macam tu lah. Maknanya kita tidak ada masalah perut memulas, perut sakit, tak ada masalah nak berlari sampai berlari pergi ke tandas. Ini yang orang takut. Jadi kita buang dalam keadaan normal. Okey, banyaklah testimoni, nanti saya cerita kemudiannya. Kemudian apa lagi yang kita perlu buat setelah kita cuci usus? Perkara yang paling penting hari ini kita buat apa? Manusia hari ini, tubuh manusia terbina daripada 60 hingga 70 trilion sel. Kita bayangkan dunia ni, penduduk dunia baru 7 hingga 8 bilion, tapi tubuh kita ni ada 60 hingga 70 trilion sel. Bayangkan. Okey, betapa complicatednya tubuh kita hari ini. Jadi sel ini dia perlu makan. Jadi dia perlu makanan. Dan makanan ini akan jadi sumber tenaga kepada tubuh. Apa makanan utama yang diperlukan? Kita selalu sebut zat, kita selalu sebut nutrisi. Yang paling penting, zat yang paling penting kita perlukan ialah mineral. Okey, mineral. Dan kita perlu sekurang-kurangnya 70 hingga 80 jenis mineral yang berbeza. Jadi syarikat keluarkan apa? Keluarkan Nova X Coffee. Yang selalu saya sebut. Bila kita minum yang Nova X Coffee ini sangat kaya dengan sumber mineral. Jadi kalau kita minum Nova X Coffee, bermaksud hari ini kita telah pun memberi mineral yang banyak kepada 70 trilion dan mineral ini sangat diperlukan oleh tubuh kita. Baik, itu cerita. Baik, langkah yang kedua. Ini di antara langkah penting yang kita perlu buatlah. So, makanan kita dah bagi. Yang ketiga, kita kena tahu, tubuh kita kena jaga sel kita. Sel kita yang kita nak jaga hari ini ialah sel kita, 60 hingga 70 trilion sel. Kalau sel sihat, maka kita akan sihat. Jadi kita perlu satu produk dan kita kena tahu setiap 1 minit, mengikut kajian setiap 1 minit 1 minit saja 100 juta sel akan mati. Bayangkan 1 minit 1 juta. Kalau 2 minit 2 juta mati. 3 minit bayangkan. Jadi kita perlu ganti sel-sel mati. Itu belum kita cerita tentang sel sakit lagi. Jadi kita perlu satu produk yang boleh merangsang stem cell di tulang sumsum kita untuk aktif menghasilkan sel-sel baru. Maka daripada situlah terhasilnya produk Moriva Cell. Moriva Cell ini apa? Untuk merangsang stem cell di tulang sumsum aktif melahirkan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang sel-sel mati. 1 minit 100 juta. Kalau sel mati lebih banyak daripada sel baru, ini yang banyak masalah. Maknanya sistem imun kita akan menurun. Bila sistem imun kita akan menurun, maka banyaklah masalah kesihatan akan timbul. Itulah hari ini kita tengok banyak masalah kesihatan. Kencing manis, darah tinggi, masalah jantung, masalah buah pinggang, banyak masalah. Sebab salah satunya sebab apa? Sebab sel banyak mati tapi tidak diganti dengan sel-sel baru. Jadi Luminova hasilkan Moriva Cell. Itu. Kemudian ini 3 langkah ini sangat-sangat penting sebenarnya. Ada faktor-faktor lain tetapi kita yang permulaan 3 langkah ini sangat penting. Kemudian seterusnya, okey.
ini produk akan belum ada lagi. Okey, ini khusus untuk wanita. Okey, khusus untuk wanita. Jadi wanita dengan lelaki ini dari segi fizikal berbeza. Okey. Jadi wanita ni hormon juga berbeza, ada perbezaan. Jadi syarikat keluarkan satu produk, akan keluarkan produk khusus untuk masalah wanita. Banyak masalah wanita ni kan, yang berkaitan dengan wanita. Dan kemudian dah keluar nanti ada produk wanita, lelaki juga perlu produk untuk lelaki. Maka Lumenova keluarkan satu produk Vital Brew. Ini dah ada dalam pasaran. Ini produk memang diformulasi lebih kepada lelaki sebenarnya. Untuk kalau kita tengok herba tu ada ginseng, ada sebagainya. Untuk masalah kelakian lah. Okay? Masalah memang untuk masalah tenaga seks, memang betul. Tetapi waktu yang sama juga untuk masalah prostat dan berkaitan dengan lelaki. Tapi ada juga, ini wanita juga boleh minum. Okay? Macam Cik Ta, dia juga minum. Jadi Cik Ta ni dia ada masalah saraf, dulu jatuh motor, tak salah saya. Jadi dia sekarang selalu minum. Dia kata saraf kaki dia bertambah baik. Okey. Jadi produk ini 4 produk ini. Setakat ni 4. Sambutannya sangat luar biasa. Okey. Baik, seterusnya. Ini kita tengok ini. Apa orang tak cuci usus ni? Tak cuci usus berapa lama ni? Meninggal dunia selepas tidak buang air besar selama sebulan. Sebulan tak buang air besar. Kita ni sepatutnya yang terbaik lah. Buang air besar ni 1 hari 3 kali. Itu yang terbaik. Okay, macam kita makan jugalah. Makan 1 hari 3 kali. Tapi buang air besar, kalau boleh buang sehari sekali pun bagus. Dah bagus. Tapi paling bagus 3 hari sekali. Ini kalau sebulan, aduh, saya pun tak tahulah. Saya kalau sehari 2 tak buang air besar pun saya rasa angin naik kepala pun, rasa emosi pun terganggu. Ini kalau sebulan, bahayanya. Baik. Siapa yang kenapa perlu ambil detox? Jadi saya tak mau cerita detail nanti ambil masa yang panjang. Macam saya kata ni, antara paling penting kita kena cuci usus. Itu dulu. Kita kena cuci usus. Bersihkan usus kita. Sebab kalau usus kita kotor, dia akan jadi beresid, perut kita beresid, kemudian serap dalam darah dan dia mula bawa ke seluruh tubuh. Itu yang masalah banyak tu. Asid tu apa? Asid tu gula berlebihan. Asid tu apa? Kolesterol berlebihan. Minyak berlebihan. Lemak berlebihan. Dia masuk dalam darah, melekat dekat saluran darah, itu mulalah jadinya darah tinggi. Gula berlebihan. Akhirnya berlaku kencing manis. Jadi kita kena cuci usus, bersihkan usus kita dulu. Jadi yang lain-lain tu, saya tak mahu sentuh, tetapi kita fikir begini. Untuk sihat, kita kena cuci usus. Untuk bertenaga juga, kita kena cuci usus. Orang nak cantik, kalau usus dia kotor, kulit dia tak mungkin akan cantik. Tak mungkin. Mustahil. Sebab usus dia kotor, masuk dalam darah dan dia akan merosakkan kulit. Itu yang banyak masalah kesihatan. Okey? Kemudian untuk awet muda juga perlukan, kita perlu cuci usus. Okey, seterusnya. Okey, ini saya tak mau sentuh. Dan kita terus, sebab ini sebab hari Khamis kita ada untuk produk. Kita tengok testimoni. Ni siapa? Cik Ta? Berat badan saya 63.3 sebab saya mengalami masalah perut buncit yang amat ketara dan juga pembuangan air besar yang orang kata sukar, seminggu dalam sekali ke 2 kali saja. Okey, dan sebelum saya ambil detox ni, memang saya rasa letih, lesu dan sebagainya. Tapi dengan selepas saya ambil detox ni, hari pertama saya ambil 2 paket, terus saya ambil 2 paket pada 11 hari bulan tu. Kemudian esoknya pula
berat badan saya dah turun hampir 1 kilo. Sebab apa? Pada 11 hari bulan tu saya ambil pagi, petang tu terus betul-betul lawas pembuangan air besar saya rasa ringan, saya rasa cergas dan sebagainya. Jadi saya 大哥，你关后面的门做么？ diri anda 我要在后面换你 untuk 啊！ hidup 你 berat badan 锁门这么我让你出去 anda 怎么 yang 说？ kunci itu. Dan dalam masa beberapa hari ini saya rasa cergas dan ringan badan saya, mudah saya untuk bergerak buat kerja, saya tak rasa sebu dan sebagainya. Okey, dan berat badan saya dah turun dalam beberapa kilo dalam beberapa hari sahaja dengan asbab ambil detox test. Okey. Itu testimoni daripada Cik Ta, leader hebat kita daripada JB. Beliau adalah pengamal produk Tegar sebenarnya. Okey, dan produk seterusnya Moriva Cell. Moriva Cell ini adalah satu, tadi saya ulang, Moriva Cell adalah satu produk gabungan beberapa herba yang bertaraf superfood, yang bertaraf 5 bintang, digabungkan dengan tujuan untuk merangsang stem cell di tulang sumsum. Stem cell ni sel induk, okey, untuk aktifkan untuk aktif lahirkan sel-sel baru. Bahasa mudah lah, kita guna bahasa mudah. Kemudian untuk repair sel-sel yang bermasalah. Okey. Itu dan seterusnya. Ini bahan-bahan juga saya tidak akan sentuh. Untuk lebih lanjut nanti kita boleh hari Khamis kita akan cerita lebih detail tentang ni. Tetapi di antaranya saya sentuh dekat sini, bahan-bahannya di antaranya AFA atau alge hijau dan biru. Ini memang telah terbukti sebagai satu produk yang sangat mujarab untuk merangsang stem cell dan untuk kesihatan. Okey, kemudian ada moringa. Moringa ni kita tahu diiktiraf oleh WHO sebagai produk ajaib kerana daripada akar, daripada batang, daun dan seluruhnya mempunyai khasiat dan mengikut kajian saintis boleh membantu untuk merawat 300 jenis penyakit. Kemudian ada apple stem cell, ada juga spirulina. Kalau spirulina ni sejenis rumpai yang telah digunakan sebagai makanan khusus untuk angkasawan pergi ke angkasa. Jadi testimoni sangat banyak. Saya tidak akan sentuh secara mendalam dan seterusnya. Ini isteri Datuk Chong. Datuk Chong. Masa itulah, ini tahun berapa? Tahun lepas juga. Masa tu umur 50 tahun. Tengok dalam masa seminggu saja. Sebelum dan selepas. Okey, dan sebelah itu ada video kan ini. Yang sebelah itu masalah lutut, sakit lutut. Dia minum 1 secet saja. Okey, biasanya semayang dia terpaksa turun tangan dulu, bukan lutut dulu, tapi dengan 1 secet saja. Alhamdulillah ada perubahan. Okey. Next. Nova Escoffier, seperti yang saya kata tadi, saya cuma sentuh tadi, saya cerita antara kandungan utamanya kopi Arabica asli. Ini betul-betul kopi Arabica, jaga ini, kita kena jaga. Kebanyakan kopi di luar bukan kopi yang sebenar, mereka menggunakan flavor, ini bahaya. Kemudian ada ekstrak black garlic, kemudian ekstrak halia hitam, ekstrak kulit manggis. Kulit manggis ni bagus untuk masalah kulit. Itulah Datuk Chong tu dia nak tunjuk dengan saya masalah kulit dia tu, tapi tak sempat nak jumpa lagi. Kemudian paling bagus ini, saya paling suka sebab apa? Ada garam buluh di dalam dan garam buluh ni mengandungi 70 hingga 80 jenis mineral. Jadi ada satu perkataan yang mengatakan bahawa berikan tubuh kita mineral secukupnya, maka tubuh boleh merawat diri sendiri. Jadi kita jangan pening-pening kepala sebab tubuh badan kita ni sangat complicated. Jadi kalau kita nak fikir, gila kita. Jadi salah satu cara untuk kita jaga kesihatan kita,
pastikan kita bagi mineral yang cukup kepada tubuh kita dan mana nak dapat mineral. Salah satunya daripada Nova X Coffee cuma bancuh dan minum saja. Testimoni terlalu banyak testimoni. Ada yang minum kencing manis dalam beberapa jam saja turun. Ada yang kita jumpa dia minum satu di Batu Cave. Saya jumpa satu orang minum habis saja satu gelas, dia dalam masa 1 jam saja. Dan selepas dia minum, dia rasa kepala dia ringan dan pernafasan dia bagus. Banyak testimoni. Jadi kemudian seterusnya. Ini bahan-bahan dia yang saya dah sebut awal tadi. Seterusnya, Datin. Ini ada video. Okey. Red, cepatlah keluarkan kopi ni hari ni. Last tau aku makan kopi garam buluh ni. Kaki aku dah ada dah yang kebas-kebas ni dah nampak dah. Untuk baik kan. Kaki aku dah tak ada kebas-kebas, bengkak-bengkak lagi dah tahu. Dah tinggal sikit-sikit aja lagi. Hari ni dah last dah tahu. Ya Allah, cepatlah. Kopi garam buluh kau ni datang. Memang bagus, terbaik kali. Macam-macam aku dah cuba dah semua tak jalan. Tapi kopi garam buluh juga aku nampak kesan dia yang bagus. Ini testimoni daripada Mama Asma. Ini mak kepada pengarah dan pelakon filem Emma Fatimah dan Umi Aida. Okey, produk seterusnya ialah Vita Brew. Okey, ini Vita Brew testimoni juga dah banyak. Tadi saya cerita daripada awal. Kalau ada testimoni, kita terus saya dengar testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tirmizi Abu Bakar, dikenali panggilan Palang. Okey, sebelum ni saya mengalami masalah prostat. Setelah 6 bulan yang lepas sampailah hari yang saya jumpa dengan Vital Brew ataupun kopi Lumi Nova. Okey, jadi biasa ke office itu, sampai di office, daripada pihak office bagi saya segelas minuman kopi ni, saya mencuba. Nampaknya hasil cukup baik. Sebab sebelum ni saya memang setiap malam, setiap jam, kalau tidur pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, setiap jam kena bangun kencing. Dan kencingnya meleleh. Saya mengalami masalah ni selama 6 bulan. Saya minum sepaket pada hari itu di office. Hari itu penyelesaian masalah saya. Malam tu saya tidur di hotel sebelum balik ke Penang. Saya hanya bangun sekali waktu subuh. Hanya sekali saja. Satu keajaiban berlaku pada saya. Allah Ta'ala anugerah. Yang mana saya usahakan dengan minum kopi ini, ia berhasil sangat. So saya mohon sekiranya ada masalah-masalah yang ada prostat yang di luar sana, cubalah minum kopi ini, ia terbaik. Sekian makluman saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur. Amin. Terima kasih. Ini adalah testimoni prostat. Kita tengok satu paket saja minum dah ada kesan. Begitu juga dengan Moriva Cell, ada orang minum satu paket dah ada kesan. Kenapa cepat sangat? Saya ada seorang tanya soalan, pasal apa cepat sangat? Sebenarnya bila cepat ni orang kaitkan dengan bahan kimia. Sebenarnya produk Luminova tak ada bahan kimia. Ini adalah 100% herba alami, okey, bahan-bahan alami, dan ini dibuktikan dengan ujian makmal. Jadi kita tak perlu risau. Salah satu dia cepat, ini buktinya. Okey, tidak ada bahan kimia dan dia cepat. Salah satu sebab apa? Dianya diproses menggunakan teknologi biotech. Bila biotech ni molekul dia sangat halus, kemudian dalam bentuk ekstrak. Ekstrak ini hanya zat-zat saja yang diambil, kemudian molekulnya halus dan dia cepat serap ke dalam darah. Sebab itulah kesannya sangat cepat.
Okey, seterusnya. Kita terus pergi kepada pelan pemasaran. Kita tengok company selama 6 bulan ini. Company alhamdulillah bagus. Okey. Yang kedua, kita tengok produk sangat bagus. Okey, sangat bagus. Banyak testimoni kita dapat. Kemudian kita tengok sekarang kita nak buat pendapatan. Jadi kita tengok pelan pemasarannya pula. Okey. Jadi pelan pemasaran ada 12 jenis bonus. Okay. Pada saya baru ni saya jumpa satu leader, dia kata hebat perhebat plan marketing plan Luminova ni. Sebab salah satunya ada 12 jenis bonus. Jadi bonusnya banyak, maka agihannya lebih merata. Okey. Dan itu yang pertama, 12 ada 12 jenis bonus kita tengok. Bonus sponsor bonus, kemudian ada presenter bonus, tukang cerita pun ada. Key in bonus pun ada. Okey, beberapa kita buat key in ambil masa 2 minit pun ada bonus. Kemudian upgrade bonus juga ada, pairing bonus, kemudian fast start bonus. Okey, ini bonus tambahan. Lepas tu Unilabel sponsor bonus. Saya rasa Unilabel sponsor bonus ni setakat ni lah saya belum jumpa company yang buat Unilabel sponsor bonus. Okey, ini biasanya di plan bulanan. Tapi di fast start juga ada Unilabel bonus, kemudian ada matching bonus. Ada lagi apa? Redeem point bonus. Ini redeem point. Ini macam simpanan lah. Okey, kita buat simpanan. Kita simpan, dari point ni kita boleh tukar dengan barang secara cash. Banyak imbuhan dia, nanti kita cerita. Kemudian ada maintenance bonus. Okey, kita belian ulangan. Kita mesti dah guna produk, kita mesti nak guna terusan. Kita beli juga ada bonus. Kemudian ada Unilabel bonus, kemudian stokis bonus. Ada 12 jenis bonus. Banyak ni. Okay. Seterusnya. Kemudian kita tengok. Modal sangat penting lah. Dalam perniagaan modal sangat penting. Dan kita tengok di Luminova ni kita boleh mula dengan RM130 dah boleh mula bisnes. Tak ada alasan lah kalau kita kata kita tak boleh buat. Sebab bila kita jumpa orang kata tak ada ni, masalah apa? Masalah modal dia kata. Jadi kalau 130 tak ada, oh memang ini memang teruk sangat lah. Okay? Jadi dia bermula dengan 130. Saya kalau buat table talk, saya jarang cerita 130. Saya kata 130 ni dah habis lah. Bisnes apa yang kita boleh buat dengan 130 ni? Okay? 130 dapat bagi 50 BV untuk kiraan bonus dan kita dapat satu kotak produk. Melainkan Nova X Kopi kita dapat 2 kotak. Kemudian Lumista 2 RM 240. 240 dapat 2 kotak produk, dah boleh pula start bisnes dah. 240. Bisnes apa yang boleh kita start dengan 240? Kemudian yang ketiga, Lumista 3 1200. Okay, 500 BV untuk kiraan bonus dan kita akan dapat 10 kotak produk. Okay. Ini yang paling tinggi pun, yang paling tinggi Lumista 4 RM 3,600 saja. 1,500 BB dapat 30 kotak produk. Saya pernah buat tuan dulu package paling tinggi 25,000. Bayangkan. Okay, ini 3,600 saja. Baik, seterusnya. Bonus yang pertama. Okey. Bonus yang pertama dipanggil bonus sponsor. Jadi anda sponsor kawan anda, okey. Tak kira package apa anda masuk, katalah kawan anda masuk Lumista 1 130 dapat RM22.50.
Kalau kita kira percentage 45% daripada 50 BV. Ini besar lah. Sebenarnya bonus ini sangat besar. 45% daripada BV. Kemudian kalau kita sponsor kawan kita cerita dia nak masuk 240. Berapa kita dapat? RM45. Tak kira kita package apa. Masuk, dapat. Kemudian kita sponsor kawan kita. Dia nak masuk yang 1,200. 1,200, 500 PB tadi kita akan dapat RM225. Bayangkan kalaulah kita masuk yang tadi yang 130, sponsor kawan kita, dia masuk yang 1,200 tu, kita dapat RM225. Modal kita baru 130, dah untung dah. Atau kita masuk 240. 240 masuk, sponsor 1,200. Kita akan dapat kecil sponsor besar ni. Biasanya banyak marketing plan, kalau kecil sponsor besar tak boleh. Kita takkan dapat jumlah yang ini jadi kita kena sekurang-kurangnya pangkat yang sama. Ini tak package yang sama. Ini tak ada. Kita dapat 225. Okey. Kemudian bayangkan kita masuk 130. Kawan kita masuk yang 3,600. Berapa bonus? 675. Dah untung dah. Okay? Kecil boleh sponsor besar. Tidak ada masalah. Seterusnya. Ini bonus bonus ni saya presenter bonus. Okey, nama dia presenter bonus. Ini kita tolong cerita, kita yang cerita. Okey, atau kita bantu kawan kita cerita. Tak kisahlah, kita bantu sideline kita. Sideline dia belum pandai lagi, dia minta tolong kita. Kita juga akan dapat bonus presenter, bonus cerita pun dapat, upah cerita. Jadi kalau kita cerita kawan kita atau sideline kita, dia masuk Lumista 1, kita akan dapat RM2.50. RM2.50. Ini upah cerita. Kalau kawan kita, dia masuk Lumista 2, dia yang 240, dapat RM5. Kalau dia masuk Lumista 3, dapat RM25. Kalau masuk Lumista 4, dapat RM75. Okeylah tu. Untuk belanja makan apa semua, belanja minum. Jadi bonus cerita pun ada. Jadi kita kena rajin-rajin belajar. Okey, rajin-rajin belajar. Nanti orang panggil kita bercerita. Kalau ada 10 orang, 10 orang kita akan dapat daripada bonus ni. Okey. Bonus yang kedua ini. Seterusnya. Ini bonus key in. Okey. Jadi bonus key in ni yang 130 tak dapat. Dia bermula daripada 240. Key in ni ambil masa, saya ingat 2 minit, 3 minit dah selesai dah. Jadi kalau kita key in yang Lumista 1, yang 130, kita akan dapat RM1. Tambahan bonus. Kemudian dapat kalau Lumista 2 yang 240 tu dapat tambahan lagi RM2. Kemudian Lumista 3 yang 1,200 dapat RM10. Dan Lumista 4 kita dapat RM30 tambahan. Tadi cerita tadi, kalau masuk Lumista tadi kita cerita, kita sendiri yang cerita tadi dapat RM75. Kita key in pula dapat RM30. Ini dah 100 lebih dah. Di sini saja dah 100 lebih. Belum bonus penajaan lagi. Okey, seterusnya. Ini bonus direct sponsor, bonus direct sponsor Unilever sponsor bonus. Bonus ni maksudnya kita hanya akan dapat sekiranya kita menaja secara terus.
Anda menaja A, okey? Kalau upline yang letak bawah kita tak dapat. Okey? Kita sendiri yang menaja, mana direct sponsor lah. Direct sponsor. Jadi ikut, okey? Kalau Lumista 1 tak ada. Okey? Tapi kalau kita sponsor Lumista 1 kita dapatlah. Orang yang masuk Lumista 1 tak ada bonus. Okey? Kemudian kita dapat 50 sen. Kemudian Lumista 2. Okey, kita layak dapat 5 level. Okey, 5 level dan setiap level kita dapat RM1. Kemudian kalau Lumista 3 kita sponsor, kita akan dapat 10 level. Okey, 10 level. Kita akan dapat RM5. Kemudian Lumista 4, okey, kita dapat 15 level. Jadi tentulah kita kena pilih mana kita nak pilih ni. Yang terbaik nak pilih mana? Yang terbaik tentulah kita kena pilih Lumista 4 yang 3,600 tu, ganjaran dia juga lebih banyak. Seterusnya. Ini kiraan, ini contoh kiraan lah. Saya tidak cerita detail. Ini konsep dia, konsep dia panggil 166, okey? Kita sponsor 6 orang dan setiap seorang daripada 6 orang tadi sponsor 6 orang. Okey? Inilah yang akan berlaku, yang akan berlaku mengikut package ni. Okey, kalau kita sponsor, kita tengok yang paling yang 240 saja, mengikut kiraan yang 240 saja sehingga label ke-15. Okey, sehingga label 15. Kita tengok ini yang join 240 saja. Kalau kita tengok itu ahli, jumlah ahli itulah. Okey, duplikasi berlaku dan jumlah bonus. Ini betul-betul pendapatan ini ya. Kita tengok berapa jumlah dia. Takut tengok jumlah dia. 564 juta. Takut kita tengok dia. Okey, kita ini sekiranya berlaku 100% lah. Berlaku 100%. Kita tak maulah 100%, hanya berlaku 0.0001% saja. Pendapatan kita 564,221.98 ringgit. Kita bayangkan 99% kita gagal. Bukan 99.9% kita gagal. Yang berjaya 0.01 saja. Pendapatan kita 564,000. Ini kalau yang masuk Lumista 3, kita tengok angka kita takutlah. Ini kalau dia berlaku 0.1% saja pun dah 2,821,000. Ini Lumista 4. Okay? Kalau berlaku 0.01% saja, berapa jumlah bonus kita? 8,463,329.72 ringgit. Okey, seterusnya. Kejap ya. Ini saya kena tengok. Ini bonus pairing ya. Bonus pairing. Okey. Okey, bonus pairing ya. Kalau Lumista 1, okey, satu pasang. Okey, satu pasang yang masuk 240 lah. Kalau dia mesti bermula daripada 100 PV, okey. Bonus 1 kiri dan kanan kita akan dapat RM15. Kalau kita kira dari segi percentage ialah 15%. Okey, kalau kita join Lumista 1. Okey, dan pendapatan harian, okey, pendapatan harian 10 pasang satu hari.
maksima satu hari ialah Allah. Sorry. Kejap tak jelas kat situ. 10 pasang maksima satu hari. 10 pasang tu yang 240. Jadi kalau masuk yang 3,600 itu dah kira 15. Itu kita dah rugi. Okey, dah rugi sebenarnya. Okey, dan pendapatan harian kita ialah RM150 satu hari. Dan yang kedua, Lumista 2 pendapatan pairing kiri dan kanan ada pairing RM20 atau persentasenya 20%. Dan Lumista 3 bonus pasangan RM25 atau 25%. Dan paling yang 3,600 atau Lumista 4. Okey, ikut percentage 30%. Jadi RM30 satu pasangan dan satu hari maksimum ialah 300 pasang. 300 pasang makna 300 kali 24. Okey, 240. 9,000 satu hari. Jadi pendapatan harian kita adalah berdasarkan package mana yang kita masuk. Okey. Jadi baik, seterusnya. Kejap ya. Ini booster bonus. Booster bonus ini hanya dibayar kepada orang baru masuk lah, orang baru join. Daripada tarikh dia masuk dikira selama sebulan. Okey. Jadi dikira fast start bonus ini untuk menggalakkan supaya kita cepat bergerak. Okey. Jadi selepas sebulan atau syaratnya ialah sebulan atau ditulis di sini sah dalam tempoh 30 hari saja dan 3 kali saja. Ini adalah bonus tambahan iaitu bonus pairing. Okey. Bonus pairing. Jadi kalau kita tengok Lumista 2, kalau Lumista 2 jadi kita akan dapat tambahan bonus RM15. Jadi kalau Lumista 2 tu kita dapat RM20. Okey, dia ada tambahan RM15. Kalau yang join tu Lumista 3, kita akan dapat bonus tambahan RM75. Ini pun banyak juga untuk menggalakkan. Kemudian Lumista 4, kita akan dapat bonus tambahan RM225. Seterusnya. Okey. Ini untuk upgrade lah, orang panggil upgrade atau naik taraf lah. Okey, kita kena faham. Saya jarang cerita yang 130 kenapa? Satu dari segi harga 130. Okey, kita dapat satu kotak. Kalau kita masuk yang 240, ini pun promosi. Okey, ini pun promosi. Kita akan dapat biasanya sepatutnya kita bayar 260. Tapi kita perlu hanya bayar 240 saja. Kemudian daripada Lumista 1 nak pergi Lumista 2 atau seterusnya, kita hanya diberi masa 60 hari saja untuk upgrade. Kalau kata kita tak upgrade dalam tempoh 60 hari, dalam tempoh 60 hari kita tak upgrade, maka kita akan kekal pada Lumista 1. Jadi rugilah masuk ni. Sebab tu saya jarang sangat saya cerita 130. Memang saya tak cerita pun. Macam mana pun saya akan galakkan orang masuk Lumista 2. Sebab apa? Dia mula dengan 240. Jadi kalau dia mula dengan 240, dia boleh upgrade bila-bila masa saja. Jadi dia tak ada tempoh masa. Okey? Bila-bila masa saja.
Dan untuk upgrade, kita boleh upgrade kata Lumista 2 kata 240, lepas tu kita beli lagi 240. Lumista 2 ni 240 bersama 100 PV, kemudian kita beli satu lagi 240, dia kumpul jadi 200 PV. Kita beli lagi 240, katalah sampai 500 PV. Bila 500 PV, kita automatik akan naik juga pergi Lumista 3. Okay, jadi untuk upgrade, kita boleh beli ikut package by package. 240, 240, 240, lama-lama naik juga dikumpul. Okey? Atau kita nak beli terus, Lumista 1 terus nak pergi Lumista 3. Cuma kita bayar perbezaan saja. Mana 1,200 tolak 240. Atau daripada Lumista 1 kita nak pergi 3,600. Sekarang 3,600 ada promosi 2,400 sampai bulan Mac. Okey? Jadi kita hanya bayar beza saja. Jadi untuk upgrade, kebanyakan plan di luar sana, dia bagi masa tempoh masa hanya 6 bulan saja. 2 bulan saja. Tapi di sini tidak ada tempoh masa sekiranya kita join yang 240. Seterusnya. Ini kalau kita upgrade ya. Apabila kita upgrade, apa bonus yang kita akan dapat? Okey, kita akan dapat sponsor bonus dapat balik. Presenter dapat balik. Key-in pun dapat balik. Okey? Jadi kita tengok pairing dapat balik, dapat lagi. Jadi kemudian matching pairing bonus dapat balik. Reward bonus point dapat. Unit level maintenance bonus dapat. Okey? Ini upgrade. Okey, lagi. Ini matching ya, matching bonus. Matching bonus ini kita akan dapat daripada pendapatan pairing direct sponsor kita. Maksudnya anda sponsor A. Okey? A ada pairing hari itu. Maknanya A ada kiri, ada kanan, dia ada pendapatan. Daripada pendapatan, kita akan dinamakan sebagai matching bonus. Dan dia ikut package yang kita masuk. Kalau kita masuk Lumista 2, okey, Lumista 2, kita dapat satu label saja iaitu 2%. Anda sponsor A pada hari tersebut, A dapat 100 bonus. Kalau 2%, kita akan dapat RM2 daripada pendapatan A, 2%. Dan satu label saja. Kalau kita join Lumista 3, Lumista 3 ada tambahan. Okey, bonus sama 2%, tapi kita boleh dapat sehingga label ketiga. Okey? Ini sebenarnya banyak. Okey, sebab apa? Sebab itu kalau kita sponsor 6 orang tadi. Okey, dia akan jadi direct line kita dan di bawah kita masing-masing jadi 6. Itu banyak ni. Kita nampak persentage dia sikit. Tetapi kalau duplikasi berlaku dengan betul, ini bonus ni pun banyak juga ni. Okey, kemudian Lumista 4 yang 3,600 persentage sama 2%, tetapi labelnya lebih sehingga 5 label. Okey, semua. Jadi daripada package ni yang mana kita nak pilih? Itu kita kena tanya. Nak yang label 1 saja, label 3 label saja atau 5 label. Jadi kita jangan pening kepala. Kalau ada duit terus saja masuk label package Lumista 4. Okay? Sebab kita akan dapat ganjaran sehingga 5 label. Seterusnya. Ini bonus matching bonus.
Ini contoh bonus seiring pokok penaja, bonus besar. Ini contoh. Tak apalah, ini saya tak ni terus Datin. Di bawah dia bonus matching sponsor. Kita tengok potensi pendapatan untuk bonus matching. Ini kalau kita ambil kira pendapatan masing-masing cari 6, level 1 6, okey, kali L4, 1000 kali 6 2%, kita tengok di sini pendapatan boleh pergi. Okey, boleh pergi sehingga maksima kita boleh pergi kalau kita tengok ini contohlah 186,600 sehari. Okey, seterusnya. Seterusnya. Okey, bonus RP, redeem point. Syaratnya dia hanya layak untuk yang join package paling besar itu L4. Sekarang ada promosi RM2,400 saja. Habis promosi kita kena bayar balik harga asal 3,600. Jadi sebelum promosi tutup, jadi kita ambil peluang ini. Kerana apa? Kerana ganjaran terbanyak kita akan dapat apabila kita join package paling besar. Untuk RP L4 ke bawah tak dapat. Sayang. Jadi untuk kelayakan dapat RP ini macam mana? Jadi dia mesti datang daripada dua kumpulan. Okay? Kumpulan A dan kumpulan B. Kiraan dia terkumpul ada 1000 PV di sebelah kiri, 1000 PV di sebelah kanan. Kita akan dapat 1 point. Dan point ni akan disimpan. Cukup saja 10-10 kita akan tengok dalam sistem, kita akan tengok kita dapat satu RP. Dan RP ini akan dikumpulkan dan kita boleh tengok mengikut jadual dekat sini. Kalau di sebelah A ada orang masuk 3,600, sebelah kanan masuk 3,600. Jadi sebelah A ada 1,500 PV, sebelah kanan ada 1,500 PV. Di situ kita layak 1 point dan yang 5 lagi itu akan carry forward. Okay? Ini rugi kalau kita tak masuk atau lambat kita upgrade pergi. Kalau kumpulan kita jalan, pada saya ini sangat-sangat rugi. Jadi sebab tu kita kalau boleh terus beli package paling besar. Dan kalau tak boleh, kita mula dengan package kurang-kurang 240 dan cepat-cepat pergi upgrade ke 2,400 atau 3,600. Sebab apa? Dia akan simpan. Kalau kita tengok dekat sini 15 RP. Kita terkumpul 15 RP, kita akan dapat RM500. Okey? Kalau 50 RP terkumpul, 50 RP, tak mau ambil, tak apa, simpan dulu. Ada 50 RP, kita dapat smartphone yang berharga 1,500. Kita tengok di sinilah dalam jadual ni, kalau 100 RP dapat laptop, kemudian terkumpul 300 RP, dapat motosikal. Cikta kata dia nak kerja 300 RP ni nak beli motor, kata dia. Okey, senang nak merempit. Okey, Cikta bagi tahu. Kemudian kalau nak pergi umrah percuma, kumpul saja RP, tak payah guna duit bonus. Ada 500 RP, kita boleh pergi umrah. Kepada yang Islam boleh pergi umrah yang berharga 15,000, yang non-Muslim dia boleh pilih untuk pergi melancong. Okey? Dan kita boleh tengok seterusnya di situ boleh dapat kereta, okey? 5,000 RP dapat kereta yang berharga 50,000, 10,000, 300,000, okey? Dan paling tinggi kita boleh dapat
RM1 juta. Okey. Dan RP dia terkumpul dia ialah 30,000 RP. Ini kita kena ingat, ini hanya yang layak, hanya yang masuk L4 saja, 2,400 atau 3,600. Seterusnya. Rebate bonus. Okey, saya nak cepat. Saya jangka sejam dah lebih ni. Okey. Ini untuk maintenance. Untuk maintenance ada dua cara. Satu 15 hari iaitu RM110. Kita dapat satu kotak produk 50 BB. Kemudian dapat rebate. Personal rebate RM7.50. Okey. Ini untuk 15 hari. Ini dalam sistem ada tunjuk. Kemudian atau terus kita maintain RM200. Okey, dapat 2 kotak produk dan 1 PV, kan, kita dapat rebate RM15. Sebulan kita perlu, dan ini syarikat akan potong. Okey, seterusnya. Next. Ini bonus ya. Saya tak perlu cerita ni. Luminostar 1 dapat 2 label, Luminostar 3 4 label, Luminostar 3 7 label, paling tinggi Luminostar. Mesti kena pilih Luminostar 4. Okey, kalau tak boleh kita mula mana-mana, tapi cepat-cepat kena pergi upgrade. Sekarang ada peluang ni terus upgrade, dan bonus dia ikut ini label 1 15%, label 2 7%, 4%. Okay. Label 11 hingga 12 4. Ini untuk 4%. Seterusnya. Ini contoh kiraan. Contoh kiraan masing-masing beli RM200. Okey. Kalau kita tengok di sini sampai label Luminostar 4 sampai label 12 kan. Ini total bonus dia 10 juta. Okey. 10 juta kalau berlaku 100% keseluruhan. Tak perlu inilah, kita berlaku 10% saja pun dah banyak, atau 1% pun dah cukup banyak dah. Seterusnya. Ha, 0.0% dah 1 juta lebih. Baik. Dan bonus dibayar untuk permulaan 90%. Okey. 10% ini akan ditolak untuk kita maintain. Maksudnya kalau kita dapat 100, company akan tolak RM10 disimpan sehingga cukup RM200. Kemudian RM200 ni kita boleh guna untuk beli produk sebagai belian ulangan. Kemudian dah cukup 200 tu, bonus kita akan dibayar secara 100%. Next. Baik, next Nadine. Masa dah ni nanti. Ini stokis stokis sekarang untuk jadi stokis 14,400. Okey, rujuk kepada company masih ada berapa kekosongan. Jadi daripada 14,400 ini akan ditolak 3,600 untuk akaun kita sebagai Luminostar 3. Okey, kita akan dapat produk dan PIN bernilai 14,400. Terusnya. Baik, ini saya tak perlu ulas lagi, masa dah suntuk. Ini kita boleh tanya kepada orang yang perkenalkan kepada kita. Lepas tu kita ada apa? Ini yang tadi yang saya cerita itu tadi package Luminostar 1, Luminostar 2. Kemudian kita ada sistem kita panggil ini macam kita panggil apa? Pangkat Rising Star. Okey, ada syarat dia dekat sini.
apa satu star. Okey, kita minimum menaja 2 orang. Direct sponsor 25 star, 4 atau sebarang. Okey. Ini kita boleh rujuk lah. Okey, pangkat-pangkat yang ada di sini sampai berapa star ni. Okey. Ha. Okey. Ini paling tinggi ni. Okey. Ini kita bincang kemudian. Baik, yang lain-lain saya tak perlu cerita lagi sebab kita dah ambil masa yang panjang. Jadi kita ada apa akademi, lepas tu Datin kita terus ni. Kita ada kelas-kelas ya. Jadi kita luangkan masa macam malam ni kita tak boleh cerita secara mendalam. Untuk lebih mendalam kita banyak ini ya. Aktiviti-aktiviti yang kita dah buat. Okey, dan akan buat di sini. Kita juga ada training, ada BOP di Kuantan, Ipoh. Kemudian ada kempen direct sponsor. Banyak kempen-kempen ni. Okey, baik. Saya rasa sampai di sini untuk saya ni, saya rasa nanti Datin akan kita ada kempen dan Datin akan umumkan malam ni kita ada caputan bertuah. Jadi untuk malam ni sampai di sini saja. Saya mohon maaf sekiranya ada kesilapan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kembali kepada Datin. Dan Okey, terus. baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Cik Razlan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Cik Razlan. Dan insya-Allah kita akan teruskan untuk yang agenda yang seterusnya. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian daripada leader hebat kita yang merupakan Tok Income Earner. Ya, dan beliau sebenarnya memang dah berada dalam industri ni lama ya, berpuluh-puluh tahun. Hampir 30 tahun ataupun mungkin lebih daripada itu sebenarnya ya. Jadi tidak heranlah kalau beliau memang cekap dan juga pakar apa nama dalam especially dalam product knowledge ya. So terima kasih sekali lagi kepada Cik Razlan. So kita nak teruskan kita punya acara pada malam ni insya-Allah. Saya akan go through sedikit sahaja lagi. Okay. Yang mana ini antara top income earner kita. Tapi ini bukan updated punya. Okey, sebenarnya kita ada trip trip pergi ke Turki yang kita buka untuk Afrika dan juga Malaysia. Okey, bukan sekadar Afrika saja, sebenarnya kita dah buka di Romania, di Belgium, di France dan juga di Belgium. Okey, dan juga di Papua New Guinea. Yang terkini adalah di Papua New Guinea. So, antara lain kita dah buka di 18 buah negara sekarang ni alhamdulillah. 18 buah negara. So untuk anda semua bagi mereka yang berminat untuk participate bersama-sama dengan Luminova, anda boleh tanya dekat semua anda punya introducer. Siapa yang jemput anda pada malam ni bagi tahu dia anda berminat untuk participate, untuk join dan tahu ambil orang kata maklumat supaya anda boleh join Luminova. Okey, so kita nak ke acara yang seterusnya iaitu Lucky Draw. Sebelum saya boleh ke Lucky Draw, saya kena tengok sebab apa tadi tak adalah sampai orang kata 19 orang ya. Jadi saya kena update untuk Lucky Draw punya nama sebentar ya. Okey, mari kita tengok. Lucky Draw. Okey, saya akan masukkan nama-nama anda yang masih lagi ke udara pada malam ni insya-Allah. Okey, iaitu yang pertama adalah Datuk Chong. Okey. Datuk Chong, terima kasih kerana bersama dengan kita. Lepas tu kita ada Cik Ta. Cik Ta laju sampai ke Indonesia DMR ni siapa ya? Sebab saya masih ada lagi ke?
Sebab apa kita kalau short form macam iPhone, Samsung tu kita tak dapat nak masukkan dekat dalam kita punya lucky draw ni tau. Sebab kita tak tahu kan, tak kenal. Bukan masalah tak kenal, tak dapat recognize nama. Puan Hafsah Hamid, lepas tu Cik Hafizan ada. Okey, Cik Hafizan, ni dia hebat kita. Dan juga Kak Liza kita, Kak Liza Mamawangi. Dan seterusnya Puan Kamsiau. Puan Kamsiau memang rajin duduk kat dalam Zoom ya. Tahniah Puan, tahniah. Kita punya stokis. Kita juga ada Kak Linda. Kita juga ada Puan Lin daripada Bestari Jaya. Kita ada Tuan Kamal. Tuan Kamal daripada Sabah ni kan. Lepas tu Puan Salbiah. Lepas tu kita ada Cik Syarif. Cik Syarif. Oh, leader hebat kita ni. Cik Said Muhammad Tuan Said Muhammad. Tuan Said Muhammad. Dan seterusnya kita ada ini Angel Angel. Kita ada Angel. Zoom user saya tak dapat nak check nama. Okay. So, mari kita tengok siapakah yang bertuah pada malam ini untuk dapat cabutan bertuah. Mana nak tahu kok dapat duit raya kan? Okey, jom kita tengok sama-sama. Kita spin dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, Puan Lin. Tahniah Puan Lin. Stokis Bestari Jaya tahniah. Okey, jadi kita nak tengok pula berapa yang Puan Lin boleh dapat tu kan. Mari kita tengok Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Besar. Okey, RM45. Tahniah Puan Lin. Airtime Zoom dapat RM45 Masya Allah. Terima kasih Datin. Tahniah Puan Lin. Nanti tolong bagi ID nanti kita Ya, nak ya. transfer. Terima kasih Datin. Okey, tahniah. Kalau boleh ajak tim lebih ramai lagi tau untuk attend InsyaAllah. kita Okey, tahniah. Seterusnya kita nak kita nak sekali lagi nak buat cabutan bertuah. Okey, siapa agaknya yang akan bertuah pada malam ini? Okey, sekali lagi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dapat tu tak Aci tau, dapat kali kepada mana yang sama. Sebab kita tak rindu nama dia kan. Rezeki Kak Liza daripada Melaka. Amboi, dua-dua stokis dapat ni. Dua-dua stokis dapat Kak Liza ada lagi. Dah. Ya, terima kasih Datin. Tahniah kan. Alhamdulillah. Okey, syukur Alhamdulillah. Okey, kita nak tengok dapat duit raya banyak mana dapat duit raya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wang besar kan. Oi, sama ke? Alamak. Okey, sama. Alhamdulillah, RM40 juga. Tahniah Kak Liza. Tahniah. Tahniah kepada Kak Liza, Puan Lin. Kak Liza daripada stokis daripada Melaka. Kalau Puan Lin daripada Bestari Jaya, tahniah saya ucapkan. Jangan lupa bagi ID, nanti kita nak transfer. Okey, so insyaAllah berita gembiranya kita akan masuk ke pasaran Thailand dan juga China. Okey, di bawah kepimpinan Sir Win. Dan kita juga ada, sebenarnya kita dah masuk ke Papua Nugini dah ni. Daripada Papua Nugini mesti pecah market ke Indonesia. Itu dah tak ada nak kontrol-kontrol lah tu. Jangan sampai nanti orang Afrika, sebenarnya kisah dia orang Afrika, dia pergi sponsor orang Papua Nugini. Papua Nugini tu dekat benua Asia ni tau, dekat dalam Indonesia kan. So dia akan pecah masuk ke Indonesia. Jangan sampai nanti orang Afrika sponsor Malaysia pula. Jiran kita siapa yang sponsor? Afrika. Jangan macam gitu. Jiran kita belah sini siapa yang sponsor? Orang Indonesia. Jangan macam itu sebab kita lambat. Kita lambat bertindak. So pasaran kita dah masuk ke Europe, di Belgium dan juga di France. Lepas tu dah masuk ke pasaran Asia, Papua Nugini. Lepas tu dah masuk juga ke India. Dah masuk ke Romania juga. Alhamdulillah. Dan jangan kita orang Malaysia lambat
Lambat untuk pergi sponsor kawan-kawan, saudara mara, adik-beradik, last dia orang masuk dengan orang lain pula. Orang negara luar pula yang agresif. Jadi ambil peluang. Okey, saya nak mention ni, ambil peluang. Para stokis, saya harap anda boleh keep stock. Okey, beli banyak stok lagi pun sekarang ada promosikan, beli 5,000 dapat 150 Regis Wallet. Keep stock banyak-banyak sebab musim raya ni lah. Okey, yang pertamanya musim raya kita ramai jumpa dengan orang. So ambil peluang ni untuk memperkenalkan business opportunity. Stokis, sponsor stokis pun dapat commission. Sesiapa yang sponsor stokis, tak kira lah anda tu stokis ke bukan ke, siapa yang sponsor stokis dapat commission sebanyak RM340. Okey. Lepas tu kalau sponsor hub dapat, bukan, sekarang bukan RM340, dapat RM680. Siapa yang sponsor introduce stokis dapat RM680 tau. Siapa yang sponsor hub akan dapat RM7,800. Betul ke saya cakap ni? 3,000 berapa? 3,004, 3,004, 6,800. Salah, terlebih 1,000 pula. 6,800. 6,800 duit raya ni siapa yang sponsor sub. Maksud saya siapa yang introduce hub. Sub pula, kenapa mulut saya ni kan? Siapa yang introduce hub dapat 6,800 daripada sekarang sehinggalah takbir raya. Sehinggalah takbir raya. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu tak ada dah. Berapa banyak mobile stokis? Sebanyak yang mungkin. Kita tak limitkan mobile stokis lagi dah. Kita nak seramai-ramainya. Sebab mobile stokis ada 4 set Luminova. Lumistar 4 je. Maksudnya ada 4 set tu, saya sponsor 2 kanan 2 kiri, saya punya stok pun dah habis. Kalau saya seorang. Tak cukup pun nak jadi stokis sebenarnya. Tapi tak apa, kita bagi peluang untuk stokis Malaysia. Anda ada modal, jadilah stokis. Sebab apa? Sekarang memang murah. Nanti kita akan naik lagi dan lagi dan lagi. Sebab stokis company lain tak murah macam ni ya. Biasanya berpuluh ribu atau beratus ribu. Hanya dekat dekat Luminova saja yang sangat-sangat affordable. Tapi akan datang akan bertambah harganya. Lebih ramai lagi, lebih bertambah harganya. Lebih eksklusif. Bukan semua orang boleh dapat untuk jadi stokis. Jadi grab opportunity sekarang. Siapa yang introduce mobile stokis dapat commission 680 sehingga raya pertama. Siapa yang introduce hub dapat RM6,800 sehinggalah hari raya yang pertama. So grab opportunity sekarang, introduce business opportunity, introduce produk kita kan, introduce package-package yang kita ada. Grab opportunity, jangan kata Ramadan ni kita tak boleh buat bisnes. Bisnes itu ibadah. Jadi kita bantu orang lain untuk sihat, kita bantu orang lain untuk dapat jana pendapatan. InsyaAllah kita pun dapat pahala juga. Di bulan-bulan Ramadan yang mulia ni. Banyak-banyak doa, banyak-banyak tahajud. InsyaAllah Allah akan melimpah ruahkan rezeki kita berlambat-lambat. Jadi kat sini saya mendoakan anda semua dapat collect duit raya. Kau dapat duit, dapat bantu lebih ramai orang di luar sana untuk sihat. Sihat poket, sihat badan. Dan seterusnya kita dapat raya sahkan. InsyaAllah. So jumpa lagi di lain waktu. Okey, jangan lupa lain kali ajak ramai-ramai tim. Mana tahu dia orang dapat duit raya RM40, RM45, RM50. Siapa nak bagi? Attend Zoom je kan? Okey, itu sahaja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cik Razlan kerana sudi berkongsi dengan kita semua pada malam ni. Dan saya harap anda semua akan lebih ramai lagi anda invite untuk Zoom yang seterusnya pada hari Khamis jam 10 malam. Okey, itu sahaja daripada kami. InsyaAllah jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.